nak pergi tengok Imas 5, Imas 5. Ha ni. Uish. Terang lah lampu dia. Shut lah. Front hood open. Kat sini aku nampak bini aku buat ni. Yes. Oh, macam tu je dekat mana? Shut lah. Ibak saya tak boleh kan. Masa kena ada imbas. Aduh, kena imbas lah. Ada lagi tuan. Bagi kat rumah. Belakang dia untuk EV ni rata je. Kalau Alimi lambat masuk kerja. Ya, Samad. Janganlah, nanti kita kena bawa ikut ni kan. Alimi lambat masuk kerja tahu kan, dia bawa kereta. Dia tingkat. Oh. Yang kau cakap tu pun kita tak ada. Dia Acap Godik lah. Bawah ada lagi men? Tak tahu lah, tanya Acap. Aku tak pernah explore. Bawah tak ada bawah? Bawah ni boleh buka kejap? Oh. Tak ada kau, tak ada tempat tarik. Kenapa macam tak ada tempat tarik tu? Ya. Depan ada bonet depan. Depan dia boleh. Oh, ni pada screen. Ada screen. Ni dia punya gear ni. Ya ni. Oh, macam tu je. Handbrake. Handbrake tak ada. Handbrake tak ada. Tak ada. Maksudnya dia berhenti-berhenti je. Dia auto lock lah. Oh ya. Auto hold. Ui, betul lah 25. Oi. Ni rim dia. Terpintai biasa ni. Boleh tukar tayar biasa. Ni Imas bawa tak? Ambil review rumah saya, tak ambil motor saya. Okay, kita nak review motor ni. Siapa nak 10k jalan? 10k jalan. 10k. Tambah lagi 10k. 20k. 20k jalan. Aduh.